Assalamualaikum, selamat datang ke channel Total Span. Okey, untuk perkongsian video kali ini saya nak berkongsi untuk satu motor air cooler. So, kena kerosakan dia, air cooler tu tak hidup. Dia punya controller semua hidup, function, tapi dia punya motor fan dia ni tak hidup. So, kita dah buka dan kita dapat bacaan pada, nampak ni pada dia punya body motor. So, kalau kita study dulu untuk bacaan pada ni, dia ada 3 speed, blue, yellow dengan white. So blue ni adalah untuk low, speed 1, yellow ni speed 2 lah, white ni speed 3. Lepas tu ni dia punya motor, dan black ni adalah incoming. Dia akan jumpa satu thermal fuse berukuran suhu 130 degrees. So kalau thermal fuse ni putus, motor ni akan off lah, tak akan function. Okey, sebab voltage masuk kat sini dekat black dulu, baru akan pilih pada coil ni, blue, yellow dengan white. Okey, so kat sini ada support untuk kapasitor. Dia gunakan 4.5 UF microfarad. So dia akan bersambung dekat red dengan brown. Okey, so inilah ni dia punya wiring diagram. So wire incoming masuk dia ada ni, hitam. Hitam ni akan jumpa thermal fuse, biru, kuning dan putih. So macam mana kita nak tahu thermal fuse ni putus? So kalau ikut diagram ni, bacaan dari kita kena ambil dari hitam pergi ke tiga-tiga color ni, salah satu tiga color ni mesti dapat bacaan. So kalau dapat bacaan bermaksud thermal fuse dia elok. Okey, so untuk kes ini, sekejap saya tunjuk satu jap. Okey, saya dapat penyambungan hitam dan biru. So kalau tengok situ, hitam masuk jumpa thermal fuse dan pergi ke blue, low, speed 1. Sepatutnya ada bacaan lah, baru motor winding coil dalam tu dia akan bekerja dan memusingkan rotor. Tapi sekarang ni open loop. Okey, yang keduanya, okey, penyambungan dari hitam pergi ke kuning, speed nombor 2, juga tak ada bacaan. So bila tak ada bacaan ni, ada yang putus lah. Kalau tengokkan sini, memang thermal fuse dia nampak dah putus dan kita perlu gantikan dia. Okey, seterusnya kita pergi ke speed nombor 3. Okey, putih ni adalah speed nombor 3, still tak ada bacaan. So dari segi bacaan yang kita dapat ni, thermal fuse pada motor ni putus. Okey, so yang ni saya akan buka dan kita akan baiki dia punya thermal fuse lah. Kita akan confirmkan semula dengan selepas kita buka. Okey, so untuk video ni korang ada belajar cara untuk baca pada winding coil ni, dia punya diagram, macam mana nak check thermal fuse dan coil winding. Okey, so itu saja perkongsian untuk video ni. Kita belajar sikit untuk bacaan diagram pada motor kipas. Okey, itu saja. Jumpa lagi pada video seterusnya. Moga ada bermanfaat ilmu untuk anda. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Total Span. Jumpa lagi. Assalamualaikum.